Doktor, herpes dengan shingles ni sama ke? Dua-dua kayap ke sebenarnya? Okey sayang, soalan ni ramai keliru. Herpes dan shingles memang dua-dua kayap tapi virus yang berbeza. Herpes simplex virus HSV ada dua jenis. HSV1 biasa jadi kayap mulut, cold sores. HSV2 pula biasanya sebabkan herpes genital. Shingles kayap ular pula disebabkan oleh varicella zoster virus, virus yang sama dengan chickenpox. Berlaku bila virus tu aktif balik dalam badan lepas bertahun-tahun. Herpes adalah jangkitan berulang dan boleh jadi dari hubungan seksual, HSV2. Shingles pula biasanya lepas usia 40 ke 50 atau bila sistem imun lemah. Kalau kerap kena kayap bibir, mungkin HSV. Kalau kena sekali je, sakit belah badan dan naik blister satu side je, itu selalunya shingles. Rehat cukup, jangan kongsi barang peribadi. Ambil suplemen yang bantu imun dan hormon seimbang macam FT. Kalau nak lebih info, boleh subscribe video protokol detox, sihat dan seimbang hormon Dr. Rai. Saya Dr. Raihana, Certified Redefined and Anti-Aging Medicine. Badan kita ni simpan virus lama, tapi kita boleh kawal bila ia aktif. Jom jaga hormon, jaga imun dari luar dan dalam.